Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihir biasanya dilakukan oleh mereka yang ada hasad dengki. Lazimnya dilakukan oleh 3 jenis manusia, sama ada di kalangan ahli keluarga, jiran, tetangga atau sahabat handai. Sihir biasanya dilakukan dengan pertolongan tukang sihir yang mengambil upah untuk melakukan sihir. Okey, kalau kita kena sihir, 2 manusia yang terlibat dengan sihir kita. Nombor 1, orang upah sihir. Yang kedua, orang ambil upah sihir. Yang paling beratnya orang ambil upah tadilah. Ya, dia tak kena kita ambil upah khianat kita. Jadi kalau dia tu tadak, orang nak sihir kita, dia tak erti nak sihir. Ya? Jadi kita boleh nak lawan, nak pelemahkan untuk bermohok sihir kita. Ya? Dia bahasa Pakcik ajar orang baca ayat 68 surah Al-Ahzab. Baca Al-Ahzab, bila kita baca ayat ni, kita ingat itu adalah kalamullah. Ya, kita sekolah baca ia kalamullah. Apabila kita baca, kita tiup ke arah Tok Bomo yang kita tak tahu siapa. Tok Bomo yang khianat kita. Niat gitu, yang mana khianat sihir kita tadi. Kita tiup dan setakat ni Pakcik faham ayat tu di alam raib dalam bentuk api. Bila kita tiup ke minyak api, tiup ke Tok Bomo tadi. Kalau dia mati-mati lah, bukan usaha kita tu. Pasal dalam hukum Islam, dia ada 2 hukum. Dia harus bunuh Tok Bomo yang khianat ni, dan tak harus bunuh. Tapi harus bunuh. Pasal dia ni jahat sangat. Dia makan hidup, makan ambil upah khianat orang. Bukan kita seorang dia khianat, mungkin beribu orang juga dia khianat. Jadi pakat keluarga buat belaka. Baca Rabbana atihim dhi'faini minal azab wa la nuhlakna kabira tadi, baca dan tiup. Buat beberapa kali tak apa. Maknanya tiup je. Tiup. Ingat yang kita tiup api, niat ke arah hak khianat kita. Kita bukan nak tiup belaka hak khianat kita. Kalau kakak kita pula kena hak khianat adik kita. Kita keluarga tu. Tapi kemungkinan besar dia akan tahu. Saya ada pakai jin, dia tahu. Apabila dia tahu, dia mungkin akan serang kita semula. Kalau kita berasa pelik-pelik, kita buat lagi. Lawan sama, jangan putus asa, lawan je. Amal. Bukan ada masa free, buat je. Berasa sedap buat je. Sampai dia tu Allah. Dia dah Allah dengan kita. Okey. Rabbana atihim dhi'faini surah ayat 68 surah Al-Ahzab. Al-Ahzab 68. Kita niat untuk tiup. Dah tiup kita niat nak serang untuk bermohon khianat kita. Bunyi Rabbana atihim dhi'faini minal azab wa lanhum la'nan kabira. Pendek je ayatnya. Saya tengok. Tengok ayat Quran. Okey. Okey. How to say je. How to say. 68. Soal Al-Ahzab tu tau. Saya betul. Al-Ahzab. Ayat Rabbana depan. 68 je, ayat je. Pendek ayat tu. Berapa? Rabbana. Rabbana. Atihim, dia pendek tu. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wa lanhum la'nan kabira. Ustaz, kan macam tu je. Kolam kau tambah macam bukan kita nak maksudnya kolam kau tambah. Dia jadi macam kita kolam kau tambah kau dah urut jadi dia Tok Bomo tu akan tambah semua. Kita buat dia tambah. Kita buat dia tambah. Jadi kita kena lawan semua. Amal semua, lawan semua. Amal suruh ni kan. Gini, hak ni ayat ni hak Pakcik reka sendiri. Nak ambil ayat kursi boleh. Tapi ayat kursi dia panjang. Pakcik pemudah kan baca ayat ni. Nama dan nanti ikut kali gitu lah. Dah ikut kita. Berasa tak sedap buat. Ikut tak sedap buat. Tak sedap buat. Tak ada hak, tak ada batas dia. Jadi maknanya saya gitu lah Pak Syed. Ya, maknanya nak tengok gitu je lah dia tau. Tengok maksudnya ada saya gitu je lah. Amal je lah ni ada benda lah. Pakcik pun tak tahu kot lagi. Pakcik tak tahu juga. Pasal Pakcik bukan perawat. Pakcik bukan ustaz. Bukan perawat dah bukan ustaz. Kau siang kau orang tengok orang.